Saya nak masuk pada topik yang saya rasa cukup penting untuk kita memberi perhatian, terutama sekali apabila saya terima mesej pagi ini berhubung dengan pencerobohan pipe gas tekanan tinggi di kawasan kami. Saya dah pun hantar mesej itu kepada DO kami. Sebagaimana yang kita tahui, peristiwa pada Syawal di Selangor memberikan satu kesan yang mendalam kepada kita, terutama sekali kami di Pendang dan juga daerah-daerah yang mempunyai saluran pipe Petronas bertekanan tinggi. Kita tak kisah kalau sekiranya ianya melalui ladang sawit ataupun ladang getah, tapi yang berlaku di Pendang ini adalah melalui sawah padi. Walaupun titah baginda tidak direct menyebut tentang isu ini, tetapi ia merupakan satu isu yang cukup memberi satu kesan yang hebat kepada kita apabila berlaku kebocoran gas ataupun pencerobohan kawasan jajaran pipe gas bertekanan tinggi ini. Di Pendang, terutama sekali di kawasan, saya rasa antara sempadan antara kita lah, Tokai dengan Sungai Tiang, iaitu di Kubang Pisang. Saluran pipe melalui sawah, dan saya pergi tengok kemarin sendiri. Saluran itu tidak mempunyai buffer zone, hanya dalam 10 kaki. Sepatutnya ia mempunyai buffer zone yang menghalang daripada orang masuk ke kawasan tersebut. Apabila ini berlaku, saya tengok peraturan-peraturan yang telah diletakkan di situ, ada yang telah kita kata faded, dia telah pudar, tidak dapat dibaca lagi. Saya tengok pun susah nak baca, jadi saya suruh orang terjemahkan baliklah. Dikatakan di situ, ditulis di situ, dilarang melintas ataupun menceroboh. Dilarang meletak kenderaan ringan ataupun berat. Dilarang membina apa-apa struktur bangunan. Dilarang mengorek atau menambak tanah. Dilarang bercucuk tanam dan menternak haiwan. Dilarang merosak harta benda. Dilarang buang sampah sisa bahan kimia. Dilarang melakukan pembakaran terbuka. Jadi Tuan Speaker, perkara ini mungkin ia melibatkan Tuan Speaker juga. Kerana di kawasan sawah padi ini dan tidak mempunyai buffer zone, kita sering melihat harvester machine ataupun mesin kerat padi ini selalu terlekat di dalam sawah padi dan digunakan backhoe untuk mengeluarkan mesin tersebut daripada lekatan di dalam selut tersebut. Ini yang membimbangkan kita. Kalau sekiranya pihak-pihak yang mempunyai pemegang taruh dalam isu-isu ini tidak mengambil perhatian yang serius terhadap perkara ini, kemungkinan apa yang berlaku di Puchong itu akan kita mintalah na'udzubillah min zalik daripada berlaku di tempat kita. Ini merupakan satu bukan amaran lah, tetapi kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab supaya memberi perhatian yang betul, sama ada Petronas, MADA ataupun LPP, kepada peladang-peladang kita yang terlibat di dalam kerja-kerja di sawah padi tersebut. Sekurang-kurangnya kita kena ada buffer zone untuk mengelakkan daripada jentera-jentera berat. Kerana dah ada peraturan isu, jentera berat tak boleh lalu mesin tu berapa tan. Buah padi lagi atas dia lagi banyak lah.